Assalamualaikum, Pak Osman. Waalaikumsalam. Cikgu Ramli rupanya. Nak tanya tanjak saya dah siap ke? Yang biru tu kan? Dah siap dah 3 hari lepas. Sekejap ni dia cikgu. Cikgu cuba saya egak cikgu pakai tanjak tu. Nampak 10 tahun lebih muda cikgu. Elok ni, sesuai dengan kepala ni Pak Osman. Rasa juga hari ni dapat jual tanjak ke Cikgu Ramli. Allahu Akbar. Ayah, saya nak keluar sekejap. Kamu nak ke mana, Soeb? Saya nak pergi kedai. Wangi betul kamu nak ke kedai? Saya nak pergi beli perfume ni, Ayah. Dr. Azri. Yelah. Ya, ya. Saya pergi Bye-bye ya. jalan tu. Okey. Ya. Tengok ni orang dapat apa. Boleh tukar program kan? Kenapa ya? Ayah jangan buat tak dengar je. Ayah nak kamu ambil kursus seni supaya kamu boleh warisi apa yang ayah buat selama ni. Tapi orang nak belajar medik ya. Sampai bila nak hidup macam ni ya? Kenapa ni, Dek? Muhammad Syafiq bin Osman, kamu bercakap dengan ayah kamu ni. Dek, kenapa, Dek? Korang ayah sama je. Kenapa, Dek? Kau nak pergi mana? Lepas lah bang. Kau kan masuk universiti pun. Kau kan faham. Dek! Dek! Kau nak pergi mana, Dek? Dek! Allah Akbar. Ayah, adik tak balik ke tahun ni? Entahlah, Soeb. Dia dah lupakan kita kot. Adat budaya nenek moyang dia pun dia tak ingat. Tak apalah, Ayah. Saya cuba call dia. Tanya dia balik ke tak tahun ni. Jadi kalau kita tengok jantung ni, dia bila dah sumbat, dia kita kena buka lah. Kalau tengok salur darah ni ada 3 jantung tu, dia ada 3 salur darah. Bila jadi macam tu, jantung tu sakit. Dia sakit tu orang rasa sakit ni semua. Mana adik ni tak angkat ni? Allah. Ayah! Ayah! Ayah, bangun! Ayah! Alhamdulillah, Ayah dah sedar. Ya? Kamu ke, Soeb? Ya, ya. Siapa rawat ayah kat sini, Soeb? Doktor, ya. Selamat raya ya. Ayah ingat tak tunggu ayah dulu. Syafiq rupanya.
Ya, Hmm. ni ada 2 produk. Cikgu Ramli bagi kat ayah untuk jaga kesihatan ayah. Alhamdulillah. Nanti sampai salam kat Cikgu Ramli. Baik ya. Terima kasih kat dia. Okey ya. Saya letak sini ya. Ya. Hmm. Sakit itu kan sebab Liverpool kalah dengan Newcastle kan? Ya Allah, nak kena halau dari rumah budak ni. Astagfirullah.